Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tani pada kali ini ialah ijab dan qabul. Maksud ijab ialah memberi tawaran supaya diterima sesuatu. Dalam hukum jual beli ialah tawaran menjual sesuatu kepada pembeli. Maksud qabul ialah menerima. Dalam hukum jual beli ialah penerimaan kepada tawaran. Ijab dan qabul ialah tawaran dan penerimaan. Dalam hukum jual beli, ucapan pertama sama ada dari si penjual atau dari si pembeli dikatakan ijab dan ucapan kedua yang menandakan persetujuan adalah dikatakan qabul. Syarat ijab dan qabul ada 6. 1. Hendaklah ijab itu diikuti oleh qabul dengan segera. 2. Hendaklah ijab dan qabul itu didengar oleh orang yang hampir kepadanya. 3. Hendaklah bersamaan ijab dan qabul itu pada maknanya walaupun bersalahan pada lafaznya. 4. Hendaklah ijab dan qabul itu tidak bertaklid. 5. Hendaklah ijab dan qabul itu tidak disyaratkan waktunya. 6. Hendaklah ijab itu tidak berubah sebelum adanya qabul. Baik murid-murid, itu saja isi pelajaran tani untuk kalian ni. Seperti biasa, cikgu tutup dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.